Hai, terima kasih kerana berminat dengan pakej 14 template yang kami sediakan. Di dalam template ini kita terbahagi kepada 4 kategori, iaitu sumber manusia, accounting, pemasaran dan juga operasi. Di dalam sumber manusia ataupun HR, kita ada 3 template, iaitu 1, kalkulator untuk mengira gaji, KBLXP dan juga SOSO. Yang kedua, kita ada senarai staff. Di sini kita boleh senaraikan semua maklumat staff kita. Dan yang ketiga, kita ada KPI tracker. Kita tengok prestasi semua pekerja yang ada di dalam syarikat. Di dalam account pula, kita mempunyai 4 template, iaitu invoice untuk kita hantar kepada klien kita, payment voucher untuk kita rekod dan bagi kepada auditor, petty cash form untuk kita bagi kepada staff yang memegang petty cash, dan yang terakhir adalah bookkeeping untuk kita rekod account kita secara proper dan profesional. Kemudian kita ada pemasaran. Di dalam pemasaran kita ada 3. Yang pertama adalah marketing overview, di mana kita tengok kesihatan dan prestasi pemasaran kita. Yang kedua, kita ada rekod jualan untuk rekod mana jualan yang paling laku dan juga tak laku. Yang ketiga, kita ada influencer form. Kita sekarang dah selalu deal dengan TikToker ataupun YouTuber. Mestilah kita nak rekod kan apa perjanjian dia dengan mereka dan apa prestasi mereka. Dan yang keempat, di dalam operasi kita ada 2 template, iaitu item acquisition form yang kita boleh nampak pro, kita nak beli barang ataupun aset untuk syarikat kita, mana yang paling murah, mana yang paling terbaik. Dan satu lagi adalah quotation form. Ada klien yang minta harga, kita bagi saja form ini kepada mereka. Sekarang kita ada bonus lagi 2 template, yang itu adalah personal budgeting, di mana saya sendiri guna untuk rekod saving saya, pelaburan saya dan juga spending saya macam mana. Dan yang kedua adalah sesuai untuk cikgu-cikgu ataupun pengurus-pengurus tuition untuk rekod prestasi dan juga yuran pelajar. Tapi selalu orang risau, kalau beli template ni, kalau tak pandai guna macam mana? Jangan risau, sebab kami ada. Selepas beli, boleh hubungi saja kami untuk bantu cara nak guna ataupun nak ubah sesuatu kepada template anda. So, jangan lepaskan peluang sekarang, dapatkan template kami.